Okey. Boleh lah. Sebenarnya nanti saya mari. sebenarnya saya kan kadang-kadang kan terbaca lah juga ada apa, ada orang komen kata apa, Abu menangis ni ada konsert besar apa semua. Sebenarnya saya sikit kisah pun tak. Sebenarnya saya sikit kisah pun tak. Saya bersyukur kalau mereka dapat show ke apa ke. Saya tak ada rasa iri hati dan tak ada rasa apa kan. Yang pentingnya saya dah tak memain dengan mereka dah, sebab dia menyakitkan hati saya. Tak? Menyakitkan hati saya macam-macam lah. Lepas kan, pernah juga satu masa sebulan lebih salah anggota main tu telefon saya, mengajak saya untuk main kan, untuk main show di rooftop ni. Saya cakap dengan dia apa juga, kamu bayar aku 100,000 buat tanda juga. Bukan aku sombong, semua orang perlu duit, tapi kalau hati sakit kita nak main ke? Lebih baik aku buat kerja macam ni. Betul. Betul tak? Hati sakit semua kan. Lepas tu kan nak apa ni, warning orang apa, ingat kita ni bukan lelaki ke apa. Saya cakap benda macam tu lah, minta maaf lah. Saya bukan kurang ajar, tapi saya pun ada pendirian saya sendiri lah. Tak? Saya ada pendirian saya sendiri kan, sebab saya rasakan saya dah lama dah main muzik dalam ni, tapi kan macam ni dia, lebih baik saya buat kerja macam ni lagi bagus tak? Kan macam ni dia masalah dia tak? Daripada saya fikir nak semak-semak, saya buat kerja ni. Betul je lah. Saya tak maulah cerita apa, orang kata main show sana Abu kecewa lah apa. Sorry lah dia cakap. Saya rasa daripada saya bermain dengan dia, baik saya cari sampah lagi bagus lah. Ini rezeki saya, lagi hati saya seronok, happy. Okey, itulah cerita saya. Minta maaf kalau saya kasar sikit ke apa kan. Kadang-kadang kita pun kerti marah juga. Jangan ingat dia kerti marah, kita pun kerti marah juga. Tak? Itu je lah. Okey, minta maaf banyak-banyak pada semua minat-minat kan. Ini ada penjelasan kepada saya kan. Kalau nak cerita lagi, saya boleh cerita lagi. Okey, satu masa nanti. Okey. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.